Kembali lagi bersama dengan kami berdua dalam Assalamualaikum. Selamat hari Sabtu yang paling penting nak bertanya soalan kepada anda. Adakah anda ataupun anak-anak anda, keluarga anda mungkin ada yang tak suka makan sayur-sayuran, buah-buahan? Kerana di sini kami ada jalan penyelesaiannya bersama dengan Picks and Mix. Ini dia satu produk yang mungkin anda ataupun anak anda akan berebut lepas ni. Okey, dan kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi bersama dengan kita di studio iaitu Encik Faizul Amri Shahabuddin selaku pengarah Picks and Mix. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di hujung sana selaku stokis Negeri Pahang, Encik Ahmad Tajali Aliyamani Husin. Selamat pagi Cik, apa khabar? Alhamdulillah sihat. All the way from Pahang ke ni? Yes, saya. Wah, itu dah asyik kami ucapkan. Ya, betul. Okey, dan bagi para penonton kita mungkin yang pertama kali melihat Picks and Mix ni, mungkin Encik Ahmad, Encik Faizul sendiri boleh kongsikanlah tentang kelebihan dan sedikit pengenalan tentang Picks and Mix. Silakan. Okey. Pertama sekali, apakah Picks and Mix? Ya. Picks and Mix ni ialah gantian kepada orang-orang yang tidak suka makan sayur atau buah-buahan. Okey, jadi kita buat dalam bentuk ini. Okey, bahan utamanya ialah sayur bayam, kurma dan pisang. Okey, itu kandungan utama. Tapi saya boleh rasa pisang tu. Boleh rasa orang dia dah makan dah cuba boleh dapat rasa. Okey, dan kandungan dia untuk dapatkan 100 gram Picks and Mix ni, pastil ni, perlukan 6 kilo bayam. 6 kilo bayam. 3 kilo pisang dan 3 kilo kurma. Baru dapat 100 gram. Baru dapat 100 gram. Ya, memang pati lah. Okey, apakah khasiat dia selain daripada orang kata pengganti sayur dan juga buah-buahan tu? Khasiat lain? Okey. Sengkak ni. Pas pada Encik Tajali. Khasiat dia daripada Picks and Mix ni adalah untuk seperti kita tahu pisang, kurma dan bayam ini adalah untuk penghadaman. Makanan kita lah. Betul. Ya. Dan ini ternyatanya berkesan pada kanak-kanak yang ada yang kita beri pada pelanggan kita. Mereka apabila makan Picks and Mix ni selera makan bertambah. Selera bertambah. Sebab penghadaman memang lancar. Baiklah, cara pengambilannya kalau mengikut usia tu bagaimana agaknya? Kalau mengikut usianya disyorkan kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun satu pastel saja. Sudah cukup. Sudah cukup, satu cukup. Okey, macam 6 tahun ke atas? 6 tahun ke atas 2 dan 13 hingga dewasa. Dewasa pun boleh ambil pastel ni 3 pastel sehari. Nak lebih boleh. Lebih ikut suka masing-masing. Betul Okey, dah Sophie pun dah try juga. Memang sedap. Rasa dia pun rasa pisang dia pun agak kuat juga. Jadi kalau anak-anak kita mungkin yang tak suka sayur dan sebagainya boleh menjadi makanan harian mereka, makanan tambahan lah supaya dapat juga khasiat daripada sayur tu sendiri dan juga buah-buahan ya. Okey. Dan selain daripada itu, di mana mereka boleh mendapatkan produk ini? Okey. Produk ini kita eksklusif di farmasi-farmasi yang terpilih di seluruh Malaysia. Kita ada listkan dekat TV tu. Kemudian dan beberapa ejen. Selain daripada itu, boleh juga didapati daripada online melalui website www.rebthealthy.com, melalui Facebook dan ada juga di Lazada semua. Boleh terus ke Facebook juga? Boleh, daripada Facebook pun boleh. Dan produk ini dah berapa lama berada di pasaran? Produk ini sangat baru, bulan 1 tahun ni. Masih lagi baby ni. Ya. Dan ini bagaimana sambutannya? Sekarang ni sangat menggalakkan. Menggalakkan alhamdulillah. Okey. Dan kita dah masuk lebih daripada 20 farmasi. Jadi macam itulah memang farmasi semua okey kan. Jadi pasti ramai nak tahu ni kan. Kalau harga biasa berapa dan di TV Ahli Jerak Assalamualaikum ni berapa pula promosinya? Okey. Sebotol Picks and Mix ini ada 30 pastel dan harganya adalah RM35. Untuk ejen ada special lah harganya. So untuk disyorkan juga lah. Untuk sebulan tu ambil dua botol. Sebulan 2 botol lah. Dan kita ada promosi juga. Untuk 3 botol kita bagi 100. 3 botol RM100 sahaja tuan-tuan perempuan.
ternyata ia baik dan berkhasiat untuk anak-anak kita juga yang mungkin susah nak makan sayur ni. Tapi bagi yang ni laju je dia makan nanti kan. Dewasa pun sama. Ya, Sebab dia ada sayur bayam, ada pisang, ada kurma. Itu sangat penting untuk kesihatan kita kan. Betul. Okey, dan sekiranya macam kita ni ibu dan ayah ni kan, mesti nak makan juga sedap lah kan. Sedap berebut dengan anak. Dan yang berapa antara setiap hari pengambilannya berapa yang sesuai untuk kita? Okey. Setiap hari itu seperti kata untuk kanak-kanak yang tadi satu pasta untuk 2 hingga 5, 6 hingga 12, 2 dan 13 dan dewasa 3 pasta sehari. Kalau lebih? Lebih tidak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia Tanya serupa siap-siap macam kan? makan sayur yang banyak lah. Cuma duit je lah habis. Itu. Kalau beli memang kena sorok. Kena sorok betul sangat. Kalau beli letak kabinet yang paling tinggi sekali. Macam Ada nak bagi tahu. perancangan tak nak menambahkan mungkin perasa-perasa lain yang akan datang? Ya. InsyaAllah. Tapi buat masa ni belum lagi. Belum Tapi lagi. dalam dalapan. Sebab benda ni pun sangat baru. Betul. Jadi kita satu-satu dululah. InsyaAllah. Cuma saya nak tambah satu boleh? Okey, boleh. Okey. Kalau pisang kalau kita beli pisang yang biasa tu cuma boleh bertahan dalam 2-3 hari 2-3 hari sebelum dia tukar kepada hitam dah. Betul. Susah sikit. Jadi ini boleh tahan lama. Taklah membazir. Dia tidak Sayur bayam pun kalau biar Ya. lama dalam peti ais. Nak masak kan? Layu-layu lah. Dan bentuk pastel ni amat menarik untuk kanak-kanak. Betul. Ya. Jadi Warna. satu alternatif. Dia punya kandungan sama seperti bayam yang sebenar, pisang yang sebenar dan kurma yang sebenar. Satu alternatif untuk yang tak suka makan sayur. Ya, betul. Okey, Kan? soalannya macam mana kan nak menjadi ejen stokis Yes. untuk Pix and Mix ni? Okey, untuk menjadi ejen boleh hubungi talian hotline yang kita letak pada kaca TV Kaca itu. TV sekarang ini. Okey. Kemudian untuk agents kita akan bagi banting free yang macam belakang ni. Okey. Okey, banting, kemudian kita akan bagi flyers dan kita akan bantu sekali promosi sama ada melalui TV, media sosial semua kita akan bantulah. Facebook, website kita tak pas dan biar tergontang-ganting kita akan sama-sama lah insyaAllah. Bantulah sehingga Berapa berjaya. agaknya bayarannya untuk sah menjadi ejen dan juga stokis? Oh, tak mahal pun. Kita RM390 Sahaja. Sahaja. Dapat Dan berapa banyak produk? kita akan bagi 15 botol Okey. dan ekstra satu untuk tester Okey. dan satu untuk refill. Kemudian flyers ni tak ada limit. Habis begitu kita bagi. Disediakan. Dia free. Wow, berbaloi Banting ni. pun kita bagi. Ya. Okey. Maksudnya Macam tu lah. selain daripada itu Pix and Mix juga nak membantu mereka luar sana untuk menjana pendapatan sampingan. usahawan, ya? Jadi usahawan, betul. Okey, dan mungkin Cik boleh kongsikan kepada para penonton sekali lagi wawarkan promosi dan kenapa mereka perlu mendapatkan Pix and Mix hari ini juga. Silakan. Okey, Pix and Mix ini mudah dibawa. Ya. Sebagai orang yang bekerja, dia tak perlu bawa pisang setandan atau pisang sikat. Nak bawa bayam pula lagi. Dia bawa Kilo sebotol bayam lah saja. tu. Sebotol yang perlu untuk harian pengharapan kita. Bila penghadaman kita lancar, kita akan mudah dan selesa dan senang untuk bekerja dan bergembira selalu. Ya. Jadi Pix and Mix ini mudah Ya. dan selesa dan untuk kesenangan kita juga. Ya, betul. Sebagai satu sayuran gantian untuk kita. Okey, seterusnya. Sebenarnya bila perut bahagia, tubuh badan gembira, Ya. kita pun cergas dan cerdas. Dia Yes. penting sekali. Dan kata-kata akhir daripada Tuan Pengarah kita, silakan. Okey. Sebenarnya kita buat ni tercetus idea ni sebab kebanyakan ahli keluarga saya pun memang tak suka makan sayur. Tak suka saya, okey. Kebanyakan lah bukan semua. betul. Jadi itu yang tercetusnya untuk kita idea untuk buat ini. Ya. Okey, promosi sekali lagi. Okey, promosi untuk Al-Hijrah saja Ya. Aha. Okey, kita 3 botol RM100 sahaja. Dan jika tempat yang order tu jauh, kita post secara percuma. Oh, post secara Untuk percuma. melalui aktiviti Al-Hijrah ni saja. Okey. Jadi untuk mendapatkan produk ni boleh hubungi nombor tertera di kaca TV anda ataupun boleh WhatsAppkan je berapa nak order
lokasi di mana, insya-Allah. Dan kita Okey. ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ahmad Tajali, Ya. stokis Negeri Pahang, dan juga Tuan Pengarah kita Encik Faizul Amri Shahabuddin. Datang lagi ya insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. All the best untuk Picks and Mix dan jumpa lagi selepas ini. Dan selepas ini kita akan rehat dulu. Kalau nak tahu apa yang menarik selepas ini, berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Ya. Terima kasih. Thank you very much for coming.